Terlalu ramai orang rasa menangis tu lemah, terutamanya lelaki. Dari kecil diajar supaya jangan menangis. Jadi bila mereka dewasa, mereka tak tahu bagaimana nak luahkan perasaan. Semua disimpan, sampai jiwa jadi sesak. Saya nak awak tahu sesuatu. Menangis bukan kelemahan. Ia reaksi semula jadi bila hati tak mampu lagi menanggung beban dalam diam. Awak menangis bukan sebab awak lemah. Awak menangis sebab terlalu banyak yang awak pikul seorang diri. Air mata bukan tanda akhir hidup. Ia tanda permulaan pelepasan. Dan kadang-kadang, bila seseorang sudah terlalu lama tahan semuanya, menangis adalah langkah pertama untuk memulakan penyembuhan. Benarkan diri awak menangis tanpa rasa malu. Benarkan jika awak lepaskan apa yang tersekat terlalu lama. Dan selepas menangis, tolong jangan kembali diam. Gunakan momen itu untuk bercakap dengan seseorang. Seseorang yang boleh dengar, bukan menghakimi. Awak tak perlu selalu jadi kuat. Awak cuma perlu jujur dengan apa yang jiwa awak rasa.